Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Aku terkejut dapat satu komen daripada netizen. Sumber daripada komen netizen di laman Facebook saya, juga di laman sosial YouTube channel saya. Dia kata, sumber menyatakan terkini di PRN Johor selepas kempen bermula, dia kata lebih daripada 1 juta akan menyokong Pakatan Harapan di Johor. Wah, aku kata dengan dia, penyokong ataupun pengundi di Johor, kalau tak silap saya hanya sekitar 1,3 juta pengundi yang layak. Manakala Negeri Sembilan tak sampai 1 juta. Jadi, kalau sudah lebih daripada 1 juta akan mengundi Pakatan Harapan, siapakah lagi yang akan menyokong Perikatan Nasional bersama Rafizi, bersama dengan Bersatu atau Barisan Nasional? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, timing tak tepat langsung. Itulah kesimpulan saya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya juga setujulah. Walaupun saya tidak bersama di Johor dalam kempen, tapi mengikut pemerhatian sumber yang saya terima, didapati bahawa memang akan berlaku gelombang besar Pakatan Harapan di Negeri Sembilan dan di Negeri Johor. Ada yang mengatakan bahawa Negeri Johor mahu mencuba bagaimana Pakatan Harapan memerintah Johor. Kerana selama ini di Johor adalah kawasan kubu kuat Barisan Nasional. Kalau tak silap saya, sejarah adalah Barisan Nasional UMNO ditubuhkan berpengkalan bermula di Johor, dilahirkan di Johor. Tetapi sumber mengatakan bahawa ada ramai rakyat di Johor, bangsa di Johor yang sudah mula bercakap-cakap. Mereka kata kalau Selangor pun ditakbir dengan begitu baik oleh Pakatan Harapan, dengan bonus yang luar biasa, bonus penjawat awam yang luar biasa, kini mula rakyat di Johor bertanya-tanya, apa kata kalau kita cuba pula Pakatan Harapan memerintah? Tidak salah untuk mencuba, tuan-tuan dan puan-puan. Tanggungjawab rakyat ialah, kalau tak bagus, tumbangkan itu aja. Buat apa nak takut kan? Cuba dulu. Manakala ada pula yang kata tak nak cuba langsung Perikatan Nasional, tak mahu langsung cuba PAS memerintah. Kata mereka, kerana indikator sudah ada di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Perlis. Kata mereka, kalau negeri mereka pun tak mampu dimajukan, dikayakan, apakan pula Johor, kata mereka. Jangan-jangan nanti, kata mereka, kita akan terheret sama menjadi seperti negeri Terengganu, Kelantan yang tak maju-maju, kata beberapa orang netizen dalam ruangan komen di channel YouTube saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sebabnya ramai anak muda pasti akan menyokong Pakatan Harapan di Johor kerana sentimen mahu merasa kemajuan seperti yang dialami di negeri Selangor. Kata mereka sudah ada bukti, sudah ada blueprint bukti Pakatan Harapan memerintah dengan baik di Selangor dan tidak pernah mengabaikan Islam dan Melayu seperti mana yang dijajah oleh beberapa parti politik, beberapa parti politik, terutamanya parti-parti yang tidak yang memusuhi DAP, memusuhi PKR, memusuhi Amanah. Sebenarnya Pakatan Harapan tidak pernah membiarkan hak istimewa Bumi Putra Islam Melayu tidak pernah membiarkan, sentiasa menjadi perjuangan utama. Jadi itu dia tuan-tuan, kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, saya ingin berkongsi kepada anda semua. Ini ialah terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
kita kena penyakit, kita tidak sembuh daripada penyakit dan penyakit terus mengganas di dalam tubuh badan kita karena imun badan kita yang bodoh, celaru, tidak seimbang dan menjadi semakin tidak menentu. Apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk membantu kita jadi sehat, kuat melawan penyakit. Dan imun badan yang celaru juga menyebabkan imun badan kita makan diri kita sendiri. Tetapi dengan adanya terapi imun transfer factor for life, terapi imun yang meningkatkan imun badan, menyeimbangkan imun badan kita ini, maka imun badan kita akan membantu melawan penyakit yang ada dalam tubuh badan kita, menyembuhkan kita daripada penyakit apabila imun badan kita jadi kuat. Terapi imun ini adalah produk yang lulus Kementerian Kesehatan Malaysia, diluluskan oleh Kementerian Malaysia, Kesihatan Malaysia, halal, dan paling luar biasa, ianya juga diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Produk ini adalah produk yang halal dan boleh dimakan oleh semua peringkat umur, kanak-kanak sehinggalah dewasa. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera, WhatsApp saya di nombor telefon saya yang tertera. Sekali lagi, WhatsApp saya di nombor telefon saya yang tertera. Jangan lepaskan peluang ini, mungkin ini adalah jawapan yang Tuhan hantar untuk Anda semua, untuk peluang kedua Anda menikmati hidup yang lebih baik dan lebih indah. Sekian dulu, terima kasih karena menghubungi saya di WhatsApp. Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dijangkakan Barisan Nasional, Perikatan Nasional akan kalah dalam PRN Johor. Pakatan Harapan akan menang dan membentuk kerajaan. Semalam ada seorang pakcik daripada Terengganu telefon saya lah. Dia menceritakan, nama dia Pakcik Yahya. Dia menceritakan tentang situasi politik terkini di Semenanjung Malaysia, khususnya PRN Johor. Pakcik Yahya ini dia berumur 82 tahun. Dia kata dia mula mengikuti politik sejak umur remaja dan pada asalnya beliau adalah pengikut ataupun penyokong PAS. Beliau kata beliau sudah menyumbang terlalu banyak tenaga, uang ringgit, pengorbanan untuk PAS. Tetapi bermula pada tahun 2018, beliau berkata, beliau mula dan tidak lagi bersama dengan PAS. Beliau kecewa dengan apa yang sedang berlaku kepada PAS. Dan kini, beliau menaruh sepenuhnya kepercayaan kepada kepimpinan Pakatan Harapan. Beliau menyatakan bahawa antara sebab beliau meninggalkan PAS kerana PAS bukan sebenarnya mengelirukan penyokong mereka sendiri sahaja, tetapi berlaku kekeliruan dalam kalangan pemimpin PAS, kata beliau, bagaimana mahu mengikut sebuah parti yang keliru sendiri. Dalam pemilihan parti baru-baru ini ataupun di dalam pelantikan Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang terkini, Pakcik Yahya juga mengatakan bahawa inilah paling keliru dalam Perikatan Nasional dalam PAS sendiri. Bayangkan perkataan, ucapan Hadi Awang dalam pelantikan Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang pun dah kelirukan rakyat, kata beliau. Tak sampai sebulan dilantik, Dr. Samsuri sebagai ketua pembangkang sudah dilucutkan. Beliau kata inilah yang akan menyebabkan PAS akan kehilangan sokongan lebih banyak lagi. Aku pun sempat tanyalah, kenapa dia yakin Pakatan Harapan boleh menang. Kata beliau, kata Pakcik Yahya, Pakatan Harapan boleh menang di negeri Johor kerana berlaku pecah undi. Dia kata kalau dulu Melayu Islam
Bumi Putra hanya menyokong 2 atau 3 pecah sahaja, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, dan juga Perikatan Nasional. Tetapi kini kata beliau sudah menjadi pecah 5. Saya coba tanyalah apa maksud pecah 5 dan saya dapati walaupun Paci ini dah berumur 82 tahun, tetapi masih kuat dan masih berpikiran jelas. Aku nak tanyalah kepada semua penyokong-penyokong Perikatan Nasional khususnya PAS Walaun, adakah Anda kalah dengan pemikiran seorang Paci yang berusia 82 tahun? Adakah Anda yang masih berusia muda tidak dapat menangkap bagaimana keadaan politik terkini Malaysia? Bagi aku, Perikatan Nasional kini makin keliru. Keliru bukan saja di dalam perdebatan mereka sendiri, pergolakan sesama sendiri, tetapi keliru macam mana untuk memenangkan mereka undi mereka semula. Jadi itulah sebabnya Pak Ci ini kata, boleh kata Perikatan Nasional akan kalah teruk di PRN Johor. Tinggalkan komen Anda.